Pernah tak dengar 1 dinar emas ini boleh beli seekor kambing korban daripada zaman Nabi sampai sekarang? Nampak macam mustahil kan? Tapi betul. Emas ini lain sifatnya. Walaupun zaman dah berubah, ekonomi jatuh bangun, tapi ia tetap kukuh. Duit kertas ianya dicetak dan nilainya makin lama makin jatuh. Tapi 1 dinar ini yang beratnya 4.25 gram hingga kini boleh buat korban seekor kambing. Nak pergi umrah pula, tuan-puan boleh kumpul 5 dinar macam ni. Nak pergi haji, kumpul 16 dinar. Cuba fikir kalau tuan-puan simpan 1 dinar. Setiap 16 tahun kemudian, dah cukup dana untuk pergi haji. Bukan loan, bukan pinjaman, tapi hasil simpanan tuan-puan sendiri. Dan tuan-puan tak rasa berat sebab tuan-puan dah mula daripada awal usia untuk menyimpan. Sempena kita menyambut Aidiladha ini, bagi anak muda terutamanya, jangan habiskan duit kepada perkara yang akan jatuh nilainya. Kumpul aset daripada usia muda, mula je dengan 1 dinar begini. Ataupun 1 gram, ataupun di Public Gold, tuan-puan boleh bermula dengan serendah RM100 sahaja. Bagaimana cara nak bermula? Boleh rujuk pin video saya di profil, 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.